hospital wanita air. Di lorong 1 474 Nur Dana Mirza dari Sukma Johor. Lorong kedua 168 Gracia Anastasis dari Sekolah Sukan Malaysia Sabah. Lorong 3 296 Putri Nur Kaisara dari SSTMR. Lorong 4 297 Nur Dana Darusha dari Sekolah Sukan Malaysia Tutu Maruta Ismail. Lorong 5 Sekolah Ormila Octavia 167 Sekolah Sukan Malaysia Sabah. Lorong 6 477 Angkia Wan dari Sukma Johor. Lorong 7 414 Nur Indana Syakina dari Wijuara. Dan di lorong 8 294 Durani Nur Sofia dari Sekolah Sukan Malaysia Tutu Maruta Ismail. 200 meter wanita air. Seterusnya kita ke acara penyampan hadiah untuk acara 1,500 meter wanita akhir. Majlis dengan segala hormatnya berjemput Encik Faizal Jurulatih Wijuara untuk menyampaikan peringkat kepada para pemenang. Dipersilakan tuan.